Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Lazimkan selawat, kekalkan momentum selawat. Moga satu hari nanti masalah kita, kepeningan kehidupan kita, semuanya Allah mudahkan asbab kita berselawat. Allah selawat balik kepada kita, insyaAllah guys. Alright, selamat datang ke channel YouTube saya MRC TV. Boleh subscribe channel YouTube saya di bawah dan tekan button loceng sekali. Dan anda kalau nak beli kita secara online, secara mudah, urusan sepatah kilat, boleh tekan di link di bawah di www.mrctv.com.my. Website sedang dinaik taraf. Okay guys, so welcome back to channel YouTube. Okay, hari ni saya buat satu penyerahan kereta yang paling special bagi hidup saya. First time saya jual dan first time juga saya dapat deliver dan memandui sendiri, dan saya rasa wow, I think this is the best SUV from Land Rover. Dan untuk ini adalah model Land Rover Defender. Keluarga Land Rover dia ada banyak model, tapi Defender adalah model yang baru dipertengahkan daripada model yang lama Defender. Saya dengar cerita betul, Defender lama sekarang dah naik harga betul, RM100,000 ke atas. Apa tunggu lagi tuan-tuan dan puan? Trade in yang lama, beli yang baru, rasai kenikmatan model baru guys. Okey, untuk tahun 2020 korang dah boleh dapat dah dengan harga sekitar dalam RM300,000 ke bawah. Okey, tapi tahun 2022 nak ada Meridian Sound System, nak ada electric seat, nak ada panoramic, nak ada air suspension, macam model kita ni kena harga RM360,000. Paling best customer dapat 7 tahun warranty guys. So guys, kita review sikit. Okey, untuk Land Rover Defender kali ni saya suka dengan line up yang baru. Kita boleh tengok kepada design exterior model kita ni lebih kepada Gundam look, dan model kita ni sebenarnya lebih kepada bulky looks. Alright. Model lama memang Jeep Rang. Model baru dia keluar sebagai model looks. Alright. Untuk Defender model baru, dia kekalkan karakter hood besi dia. Alright. Dari kiri dan kanan dia ada satu lagi kita panggil adalah ruang headlamp lampu ni. Saya lupa apa teknologi dia, tapi dia punya lampu style ni memang dia ada function for the design smart look dekat bahagian ni. Dia terkelup sikit ke dalam. Okay. Untuk Defender ada dua model je korang nak kena pasti. Kalaulah dia punya plate bawah ni color ori ataupun color chrome, memang dia adalah full spec. Kalau dia warna hitam plastik, dia adalah low spec. Simple je. Dia ada SE, ada HSE, ada yang full spec dipanggil P300 atau P400 ataupun XS edition, iaitu lain model guys. Okey, jom kita tengok dekat bahagian side profile kita ni. Sebenarnya Land Rover Defender ni memang daripada luaran memang bagi aku nampak lebih kepada design yang outskirt sikit, yang tidak boleh digambarkan bagi aku untuk model SUV. Tapi bila korang masuk dalam kereta ni, kenikmatan korang alami adalah dia punya pemanduan. Kereta ni sebenarnya sesuai untuk orang yang memang suka long distance, suka camping dan suka untuk travel sekitar lebih 1000 km pergi Thailand. Korang boleh rival dengan Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, korang boleh rival dengan whatever lah. Ada kompetitor kita, ada Range Rover Sport ataupun Lexus RX, tapi dia punya selesa lain macam Defender ni sebab dia ada air suspension. Alright. So untuk side profile ni nasib optional. Okay, model ni Japan spec. Untuk side profile dia punya rim dengan tayar ni sebenarnya bagi aku optional. Ada yang datang dengan AT, ada yang datang dengan MT, tapi bagi aku pakai all-terrain lagi better. Off-road look, adapun on the road punya tayar, tapi kalau aku tukar tayar on the road lagi better lah. Sebab korang kadang-kadang beli pun bukan dia masuk off-road, nak nampak bulky macam off-road style. Aku suka side fender kat sini dengan ada Defender punya corong-corong angin di sini. Mungkin nampak lebih kenaikan lagi di situ. Dengan side mirror warna hitam adalah model full spec. Dengan two tone color adalah model yang full spec. Ada bar konsol dekat bahagian atas. Ada side step original from Defender. Yang paling best sekali, sebenarnya dia tidak perlu canggih macam Range Rover Sport ataupun Range Rover Vela, whatever lah, yang perlukan hidden door handle. Sebenarnya tak. Bagi aku dia ada door handle kat ni bagi nampak maskulin. Okay, sebenarnya yang paling best sekali kalaulah ada box dekat sini, extra box ni lagi gempak lah bagi aku. Alright, that was for the customer yang memang suka camping ataupun memang suka travel. Memang dia perlukan satu compartment box kat tepi ni. I think it's gonna be okay. Kalau aku beli pun aku akan letak box kat ni untuk coffee punya partition. Aku simpan dekat situ dan aku akan pakai bila kita dah hiking. Okay, untuk side profile belakang memang originally memang Defender depan dan belakang ada side fender tu memang dia wide sedikit. Alright, dengan lampu design belakang bagi aku nampak lebih kepada pelik sedikit, tapi bila kita tengok lama-lama dia smart. Alright. Dia ada tayar spare dekat bahagian belakang. Okey, untuk model tayar spare ni 2 tone color, hardcare plastik, ada yang bukan hardcare plastik, ada yang biasa punya plastik sahaja. And dekat bahagian fender Defender bawah ni pun dia memang pakai, nampak ni, warna chrome. So maknanya memang dia adalah model yang full spec. Alright. Okey, paling best sekali cerita kat korang, man, come here guys. Alright. Untuk Defender ni ada model yang 5 seater, ada model yang 7 seater guys. So ini adalah model 5 seater. So consider as a model 5 seater ni, kalau tengok masih kekalkan karakter besi lagi. Belakang seat pun besi. Dia punya partition cover tu, ini pun besi lagi. Maknanya memang kereta ni adalah for the heavy user sebenarnya. And the best part guys, come here,
Kalau ada air suspension, maknanya on the part dekat belakang ni korang boleh turunkan absorber korang untuk senang korang letak barang korang. Itu saja. Tapi aku suka dia ada corong-corong angin di luar tepi ni. Dekat belakang ni kita ada corong-corong tingkap untuk cahaya masuk dan kita ada full panoramic view. Sebenarnya kalau dekat Mat Saleh memang diorang akan tidur dalam kereta. Barulah betul-betul real camp van. Alright. So guys, sedikit sebanyak tentang Land Rover Defender model baharu ni. Aku ada banyak stok yang banyak. Kalau korang berminat macam biasa, tekan link di bawah dan kita tunggu di hari penyerahan. Customer dah sampai, kita review siapakah customer bertuah kali ini di MRC TV. Jangan pening, MRC ada kereta rekon paling padu. Jangan ragu-ragu, enjin mantap, body tip top. Cek semua clear, bukan janji kosong. Loan senang lulus, servis terbaik. Kau scroll je phone, kami yang gerak naik. Deal online, satu klik je. Lepas tu terus boleh jalan raya. Okay guys, so Alhamdulillah, proses delivery. Inilah owner yang bertuah kita, abang Acik kita, kerana berjaya memiliki Land Rover Defender P300 2.0 turbo petrol full spec. So tadi kepada abang Cik kita dan kita minta sedikit sebanyak perkongsian daripada abang Cik kita, pengalaman boleh kata dengan Miro di MRC TV, macam mana proses daripada awal sampai ke akhir. Silakan abang Cik. Okey Miro, so apa-apa terima kasih banyak sebab interview saya. So Alhamdulillah saya dengan Miro, saya dapat Miro daripada TikTok. Betul? So saya scroll biasalah bila kena cari kereta kita tengok dalam TikTok. Betul. Kan. Bila tengok saya tertarik dengan suara Miro. Alhamdulillah. Satu. Keduanya, saya soalan jawab je, saya tanya Miro jawab. Tanya Miro jawab. So benda tu saya rasa cepat. Betul? Walaupun dah ramai, masa tu saya ingat dalam 400 ke 300 ramai. Betul. So saya tengok pelik macam mana Miro boleh buat ni. Ya, Alhamdulillah. Bila dengan situ hari yang sama juga saya datang. Betul. Saya ingat dah. Abang datang petang tu. Saya datang petang tu juga, saya bawa kita punya mem besar kita. Tengok so, kita. balik confirm. Saran. Terus Saya booking. bayar deposit itu tak sampai 2 minggu. Betul. Saya ingat. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah kita masuk pakai nama syarikat. Betul. Terus clear. Alhamdulillah. Miro buat satu persatu, tak ada headache lah Miro. Betul, tak ada dia. Alhamdulillah, syukur. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita rasa macam tersangkut. Betul. Tapi yang Miro smoothkan. Alhamdulillah. Dah bagi banyak tinted fairy dengan kereta lagi, solid lagi. Wah, Yes, terbaik lah. Alhamdullah. Free tinted, free boleh, free coating dan free warranty 7 tahun. Kita bagi promosi 7 tahun. Alhamdullah. 7 tahun. Kita. So saya recommend sangat. So kalau saya beritahu lah bro, kalau 10 tu Miro 9.55 bro. Terima kasih Abang Cik. Terima kasih Abang Cik. Terbaik lah saya Maknanya kata. kalau anda di luar sana nak cari premium SUV ataupun premium supercar, sportcar Abang Cik boleh. Abang Cik, next car kereta apa? Kereta belakang. Kereta belakang next car ada. Kejap lagi kita review kereta belakang dia. Terima kasih Abang Cik. Semoga Allah mudahkan sikit Abang Cik. Panjang umur. Semoga dilimpahi rahmat oleh Allah untuk kereta ni. Perjalanan semua selamat insyaAllah. Abang Cik. Terima kasih banyak. Saya jual Abang Cik. Okey boleh. Alright, terima kasih. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bye.